Hai, Assalamualaikum. So kat depan kita ni ada pokok matua Ada 1, 2, 3 dan belakang tu 4. 4 tu kita dah patahkan pucuk, so dia dah kembang lah. Korang perasan 1, 2, 3, 4. Jadinya pokok ni dah setinggi 7 kaki lah. Okay, jadinya pucuk atas ni kita kena patah supaya dia bercambah jadi 2. Jom kita patahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay, korang patahkan macam tu saja. Alright, so biar je macam tu. So kita patahkan yang ni pula untuk jadikan dia percambahan jadi kembang 2 lah. Okay, jom kita patahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, right, ada 2 dah kita patahkan. Okay, yang ni. Ni dah sekitar 7 kaki lah ni. 7 kaki. Okay, ni tinggi sikit. Sekejap kita patahkan. Alhamdulillah kita dah patahkan pucuk dia. So nanti dia dah tak satu ni je, dia akan jadi 2. Okay, dia akan bercambah menjadi 2. Okay, alright. So yang ni lah. Jangan sayang-sayang ni. Kita tunjuk ni pucuk dia. Jangan korang sayang-sayang kalau sayang pokok korang nanti tinggi melampai, buahnya sikit. Okay, alright. Itu saja perkongsian Cik Tangga mengenai pokok matua.